cara dia bunuh tu adalah cara yang bukan dia bunuh directly. Dia macam... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So let's talk about The Amateur, sebuah filem Rami Malek, lakonan Rami Malek. Aku pergi tengok filem ni dengan tanpa ada apa-apa expectation. Sebab cerita ni aku tengok malam premier dan pagi tu geng-geng Buzz Pop dah tengok. Aku tak ingat siapa yang review filem The Amateur ni, tapi diorang kata cerita ni agak bosan. Bising nak keluar. Rumah aku sebelah highway. Anyway, diorang kata cerita The Amateur ni macam dia nampak macam gempak tapi tak, macam tu lah. Okay? So aku pergilah tengok, and aku enjoy ni tengok filem Amateur ni sebab dia mencerita, dia mengingatkan aku tentang cerita siri TV Chuck. Cerita dia lebih kurang macam tu lah. Dia cuma dia tak ada, dia bukan komedi, dia cerita action adventure, action adventure kot. dan misteri kot. Ya. Dia basically mengisahkan tentang seorang analis ataupun yang buat dia kerja dengan FBI, tapi dia kerja kat office, dia kerja yang analisis data, code semua tu kan. Satu hari tu wife dia telah terbunuh dekat UK ke kat mana, kat London ke apa tak. Dan sebenarnya dia dapat tahu benda tu sebelum wife dia meninggal, dan dia cuba nak dapatkan pembunuh tu dan bunuh sendiri. Sebab yelah, government tak ada buat apa-apa, FBI dia orang sendiri pun tak ada buat apa-apa tentang kejadian tersebut. So dia ambil that responsible dan track down siapa perpetrator yang membunuh wife dia ni, dan adakah dia berjaya untuk bunuh tu? Korang kena tengok sendiri cerita. Dia menariknya tentang filem The Amateur ni adalah sebab watak yang dimainkan oleh Rami Malek ni bagi aku menjadi seorang nerd yang belakang komputer, yang sangat dendam, tertanam dalam diri dia sebab wife dia meninggal, dan dia sebenarnya tahu benda tu tapi dia tak sempat nak buat apa-apa. Tiba-tiba wife dia meninggal, dia boleh elakkan benda tu tapi dia tak dapat nak buat. So aku sangat suka dengan cara penceritaan filem yang macam tu. Kat dalam filem ni first time aku tengok Rachel Brosnahan yang jadi Superman punya ni, Lois Lane dalam yang baru punya Superman, James Gunn punya kan. So dia sekejap je sebab watak dia meninggal. So aku suka Lawrence Fishburne, okay, jadi macam tukang ajar dia untuk membunuh orang lah. Sebab dia bukan killer, dia bukan seorang pembunuh. Dan setiap kali dia cuba nak bunuh orang tu, cara dia bunuh tu adalah cara yang bukan dia bunuh directly. Dia macam Final Destination punya kind of style lah. Dia kau ingatkan benda, dia akan bunuh cara ni tak? Dia cara tu. Dan dia menggunakan kepakaran dia dalam membuat bom semua tu lah. So yeah, overall aku sangat suka. Cuma dia adalah sebuah filem yang sangat-sangat draggy. It's quite long, dan kau akan rasa bosan tengok filem ni. Yalah, aku perasan banyak filem Hollywood sekarang, banyak filem-filem yang kurang pacing laju lah. Filem Malaysia macam Blood Brothers tu fast pace gila kot. Tapi kebanyakan filem-filem US sekarang banyak keluar filem-filem yang slow pacing sikit. So mungkin akan menguji kesabaran korang. Aku tak tahu lah, mungkin sebab generasi sekarang ni generasi TikTok yang perlu takkan ada waktu bosan ke apa kan. Tapi macam it depends aku. Tak tahu, tak pasti macam mana. Tapi bergantung. Kalau korang suka apa pandangan guys dalam filem The Amateur, aku rating untuk filem The Amateur sebanyak 4/5 bintang untuk filem The Amateur. Korang boleh tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels, dan jumpa lagi pada Zaf Vlog yang akan datang. Thank you.